Adik masuk lomak ikan kan? Dia sedap lah masuk lomak. Tapi ikan ayam sama lah rasanya. Ni masuk lomak cili api. Ayam atau ikan itu sedap. Dipanggang, lepas tu dimasak lomak. Bukan masak lomak, cili api. Orang Negeri Sembilan punya masakan ni kan sedap. Seperti ikan apa? Ikan patin. Belaka asam pedas. Kalau Pahang, ikan apa ni? Ikan apa yang orang Pahang buat ni? Kasam. Ikan kasam. Ikan kasam orang Pahang. Kalau Terengganu nasi kerabu. Nasi kerabu Terengganu punya, style orang Terengganu. Kalau Kelantan apa dia? Kalau Thailand apa? Nasi goreng Thailand kan. Kalau kita pergi kan dia ada penghadang tau. Mesti ke Thailand ke Malaysia kan. Ada hutan yang polis jaga. Tapi diorang berani. Dia tak takut hantu. Betul lah cakap. Diorang berani tau. Ya semang kalau jual kan. Kalau tak apa dia makan tak? Nasi berani.
Kalau tak habis tu free lah pakai. Semua dia cakap Abadi dia cakap dia bagus. Kena basuh 2 kali. Pasal apa? Takut ada bakteria tau yang bersembunyi. Kita mana tahu, kita main makan kadang-kadang ada benda bakteria tau. Dia macam kalau cacing kita dengan lembu tu kan diimport. Kalau lembu tu Afrika punya, kurang-kurang kena basuh 2 kali. Kena bagi dia kuah cacing. Memang kena basuh 2 kali. Tak boleh basuh sekali. Pasal bahaya. Daging tu bahaya. Kau nak jual betul-betul bersih tu. Kalau tak nanti kena. Kalau tak nanti jadi macam India yang tak bunuh. Dia mana ada basuh daging tu. Kalau India Muslim, dia takkan basuh tu. Tapi dia basuh lah juga. Basuh tak bersih. Atau dia tak basuh dagingnya. Kata dia bukan. Sejuk beku. Kalau sejuk beku tak apa lah. Kalau yang daging daripada itu pandamaran tu, itu bahaya. Itu jenis bahaya. Siapa ada apa tahu tak tahu. Cacing tahu benda buat cacing. Dia baguslah Bali tu cakap basuh 2 kali. Mak aku pun basuh 2 kali juga. Table siang, lepas tu basuh. Lepas tu basuh lagi. Nak masak tu basuh lagi. Baguslah caranya. Nak jaga pun kadang-kadang kena ni. Kena jujur. Masak pun semua hampir-hampir. Hampir-hampir kecundang. Nasib baik. Kalau tak kena komplain habis. Dah down bisnes ni. Kalau dia kesilapan, itu kesilapan pertama tu. Membalik tegur. Bunyi kesilapan pertama. Di Asma tu kiranya Ambali tu baguslah.